Tenom tadi saya pun tenom mana tenom. Tenom tukar nama menteri. Yang menarik yang tenom ni ialah kampung baru jumpa. Ya. Yang ini ya betul, kampung baru jumpa. Ya, kampung dihuni itu oleh apa ni, komuniti suku kaum Londaya. Siapa yang jumpa kampung itu, Abi? Dulu pada tahun 60-an tu dijumpai oleh masyarakat Londaya lah. Okay. Dia jumpa tu kampung, dia beritahu ini kampung baru jumpa. Lepas tu kekal namanya ya. Ya betul. Selengkoh tu dengan I bukan dengan I. Oh, selekoh ke selingkuh? Lepas berselingkuh ke pergi kampung bunting. Saya catat semua sekali ni. Yang Muhammad. Ya, untuk lampu Muhammad, jalan. Dia bukan selingkuh, selengkoh. Maknanya curve, corner. Ya, saya tahu. Sebab selingkuh tu jadi makna lain tu, orang Indonesia faham. Jangan fikir macam-macam. Fikir selengkoh. Selengkoh ni curve, ya, corner. Macam lah saya tak tahu. Okey, terima kasih. Apa kalau tahu tak sebut selingkuh. Terima kasih, Penang. Sebab di ujung Pulau Bunting. Lampu jalan ini saya ingin berkongsi di sini, ahli-ahli yang berhormat. Penyelenggaraan lampu jalan boleh digunakan dengan wang maris yang Kerajaan Pusat, Kementerian Kewangan bagi pada kerajaan-kerajaan negeri, ratusan juta untuk setiap kerajaan negeri. Tak kira kerajaan negeri mana, semua mereka dapat di bawah perlembagaan. Maka mereka dapat wang maris untuk penyelenggaraan jalan negeri dan juga jalan PBT boleh juga digunakan wang maris. Tetapi saya harap ahli-ahli yang berhormat menulis surat kepada Kementerian Kewangan, 2-3 orang yang berhormat pun dah cukup, supaya wang maris boleh diguna untuk membina lampu jalan baru, bukan hanya untuk menyelenggarakan lampu jalan lama. Sekarang ini hanya boleh diguna untuk menyelenggara lampu jalan kuning, lampu kuning kepada lampu lampu putih ya. Kemudian tidak boleh diguna untuk membina lampu jalan baru. Maka kalau ahli yang berhormat 2-3 orang menulis kepada Kementerian Kewangan, saya rasa boleh diubah SOP itu. Dulu tak ada SOP maris boleh diguna untuk membeli apa dipanggil jambatan beli. Sekarang ini wang maris boleh diguna untuk jambatan beli, dan aset yang kalau yang berhormat lihat dalam butiran, ada peningkatan aset itu ialah untuk kami menyediakan alat melancarkan jambatan beli itu. Itu menjadi aset yang besar, ada 28 aset yang kita beli, dan beli juga loader lori untuk membawa alat itu jika berlaku runtuhan jambatan ketika bencana, dan jambatan beli ada dimiliki oleh kerajaan negeri selepas ini. Ya, Berhormat. Ya. Kota Baru. Tadi yang Berhormat sebut mengenai peruntukan maris, seolah-olah tidak ada penyelarasan di antara KKR dengan Kementerian Kewangan. Kena orang lain pula tulis kepada Kementerian Kewangan. Adakah bermakna KKR punya perakuan ataupun cadangan ini tak diterima langsung oleh Kementerian Kewangan ni, bukan saja WP32 tu. Yang lain-lain pun Kementerian Kewangan tak dengar juga ke? Muskil sikit. Ya, kalau saya menulis kepada Kementerian Kewangan, insya-Allah mereka akan. Tapi alangkah baiknya kalau ada 2-3 orang menyatakan bahawa itu cadangan mereka pada Kementerian Kewangan, ia akan lebih mempercepatkan. Kementerian Kewangan bukan tidak mendengar ya. Mereka ada maklumat yang kami tidak tahu. Mereka maklumkan kepada kami yang tentang Kota Baru sebut dan Kinabatangan sebut itu, ada maklumat yang Kementerian Kerja Raya tahu, yang tidak tahu yang mereka tahu. Oleh itu maka mereka membuat keputusan lain selain daripada apa yang kami cadangkan. Okey. Di situ sajalah yang saya boleh maklum pada Kota Baru. Hal-hal lain tu Kota Baru tanyalah sendiri. Pasir Salak. Teknologi hijau cerun ya, bandar dan luar bandar, subsidi bahan binaan untuk kontraktor kecil. Ia cadangan yang baik yang kita perlu ambil ingatan. Betong Pen Borneo Sarawak untuk P10 di 3 lokasi perlu disegerakan. Dan sudah ada reka bentuk untuk jejantas di SK kawasan Debak itu, dan lampu jalan tak berfungsi, statistik kemalangan, kebersihan. Saya ingin maklumkan satu perkara, bahawa Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak dan juga Sabah ini tidak termasuk untuk lampu jalan.
maka lampu jalan akan ada di persimpangan-persimpangan masuk ke kawasan pekan-pekan. Sepanjang lebuh raya itu tidak akan sepenuhnya berlampu. Kita tidak ada peruntukan yang sangat besar untuk membina segalanya lampu jalan di semua tempat, ahli-ahli yang berhormat. Itu sebab kita kena ada plan B, seperti yang Jeli cadangkan, supaya garisan putih itu jangan pudar, taklah dapat dilihat. Tumpat, sila tumpat. Okay. Saya bimbang OB jawab tentang isu LPT3. Ada tak jawab? LPT3. Jawapan tu. Yeah. LP3 saya dah jawab. Saya dah jawab di sini panjang lebar. Saya minta Ahli Berhormat melihat dalam kita punya apa tu? Saya dah lihat yang berhormat Perdana Menteri Pengerusi. Yang memang kita tak sampai tumpat, sampai tunjung je. Minta maaf lah. Dia memerlukan 10 bilion. 10 bilion itu perlu ditanggung oleh konsesi. Dan 10 bilion itu daripada asal 2.8 bilion dan sekarang dah 10. Kampung Gemuruh sampai ke Tunjung 10 bilion. Kos untuk tol ialah RM70. Jadi ini yang kita perlu lihat dan perlu fikir, adakah rakyat daripada Kampung Gemuruh nak masuk LP3 pergi Tunjung boleh membayar RM70 itu. Jadi itu salah satu antara perkara yang kita angkat yang berhormat macam putuskan. Ya, sila. Sebab kalau RM70 jadi isu, sebenarnya kalau tambah lagi sedikit tidak ada masalah bagi saya, kerana bila orang dah bayar RM70, kalau bertambah 77 pun orang tak akan marah. Sebab sekarang daripada 2.8 bilion 2009 sekarang dah jadi 9.8 bilion untuk 2023. Jadi 2024 ni kalau tambah sedikit saya rasa tidak ada masalah, kerana antara Tumpat dengan Kota Baru dalam 22.5 km sahaja. Jadi apa kekangan adalah kerana masalah nak tambah tol RM7 atau apa dia? Terima kasih. Ahli yang berhormat, Tumpat ada menyebut mengenai jejambat di satu bulatan. Ada kemungkinan berita baik tentang jejambat itu sebagai kata orang tu menutup sedikit duka cita LP3 tak sampai lagi Tumpat. Menteri yang berhormat, ada ahli yang berhormat bertanya tentang MLFF senario Yang berhormat Jabatan Menteri. MLFF ini. Yang berhormat Perdana Menteri. Ada rengasnya. Saya nak beritahu MLFF ini sehingga 16 hari bulan 12 ini akan diputuskan. Kita hendaklah mendapat persetujuan. Masalahnya ialah konsesi atas konsesi. Satu konsesi baru ingin membuat MLFF di atas 33 konsesi yang lama. Yang telah memiliki lebuh raya di 33 kawasan yang separuh daripadanya daripada 2,000 lebih kilometer, 1,000 lebih kilometer dimiliki oleh PLAS. PLAS tidak bersetuju konsesi atas konsesi ini misalnya kerana PLAS mempunyai keupayaan sendiri untuk membuat MLFF. Jadi mati land fast flow ini ia masih lagi dalam pertimbangan yang berat di bawah kementerian kami dan akan kita sediakan kertas kabinet akhirnya. Ya. Ya, pada rengas mengenai kerja naik taraf jalan dan juga lampu jalan tadi. Ahli-ahli yang berhormat, masa dah habis. Saya mencatat semua sekali. Pegawai saya pun mencatat semua sekali. Dan pegawai saya ini menghantar tak berhenti-berhenti jawapan-jawapan. Saya pun tak tahu bila nak membacanya. Kalau tak sempat bagi jawapan betul memerlukan 2 jam untuk saya baca segala jawapan-jawapan yang dihantar. Maklumlah. Jalan persekutuan ni Ampang rasa macam terkilan sikit. Dah 2 kali soalan tentang perkara yang sama. Selalunya Ampang masuk soalan lisan. Jadi kalau boleh baca secara secara panjang jalan persekutuan ni lisan, Ampang. Tidak bertulis. Jalan persekutuan ni Ampang ada 18,023 km. Dan 18,023 km ni melalui 222 kawasan parlimen. Dan bilangan lampu jalan di seluruh persekutuan ni ada 133,642 bilangan lampu jalan. Bilangan lampu isyarat di seluruh Malaysia termasuk Sabah, Sarawak, wilayah persekutuan ni 41,919 lampu isyarat. Jadi bilangan lampu di seluruh jalan persekutuan seluruh Malaysia, Labuan, Sarawak, Sabah, Semenanjung 133,642 lampu jalan yang masih lagi tak cukup-cukup dan yang untuk kita selenggarakan ni 18,023 km jalan.
Semenanjung Malaysia 14,886 km, Sabah 1,502 km jalan persekutuan, Sarawak 1,561 km jalan persekutuan, wilayah Persekutuan Labuan 142 km jalan wilayah persekutuan. Apa salah lah. Masa sudah Di tamat. Ampang ada jawapan, memang Ampang ada jawapan, dan kita tahu EKVE dah 10 tahun. Saya banyak kali menyebut kepada konsesi EKVE ini, AZRB, saya kata belajarlah daripada jalan yang mereka lakukan di India. Ada sebatang jalan di India itu 100 km jalan siap dalam 100 jam. 1 km jalan siap 1 jam. Yang ini 40 km jalan EKVE 10 tahun tak siap-siap. Jadi ini adalah satu yang menyayat hati dan mendukacitakan. Dan kita memahami. Dan KL Note yang disebut oleh Ampang itu masih lagi dalam pertimbangan. Belum ada lagi keputusan muktamad tentang KL Note. Dan ada nota yang kita akan berikan pada semua ahli yang berhormat dalam masa 5 hari. Hari ini hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Pegawai saya yang banyak di belakang ni hari Isnin. 5 hari ini yang dipertua termasuk hari cuti ke tak termasuk? 5 hari soalan jawapan bertulis. Menteri, pasti salah last. Hari bekerja ya. Hari bekerja. 5 hari. Hari bekerja. Hari Khamis. Besok lah. Jumaat, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Khamis depan. Sebelum Khamis depan, 24 ahli yang berhormat yang bertanya akan dapat jawapan bertulis jika jawapan saya tidak lengkap. Pasti salah last. Saya ada mohon jambatan di Kampung Cuicak tu. Kami Bagi jawapan bertulis. di Pasir Salak tu ada satu jambatan tu saja yang belum siap. Yang belum dibaiki. Yang lain semua okey. Kalau boleh diambil perhatian. Terima kasih. Kampung Cuicak. Kampung? Cuicak. Pelik-pelik betul nama kampung dia. Curung Balai. Sungai Manik. Curung Balai. Cuicak. Okey. Okey. Yang Muhammad Pusi. Jawapan bertulis sahaja. Yang Muhammad Pusi, saya nak pujilah YB Pontian sebab dia kata dalam minggu depan dapat jawapan bertulis. Saya harap yang menteri lain pun dapat contohi macam YB Pontian, tapi jangan hanya janji di sekadar bibir saja. Terima kasih. Kenapa dia puji saya? Sebab dulu kami satu parti. Terima kasih. Itu tak ada kena-mengena Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Ahli-ahli yang berhormat, masalah ialah bahawa wang sejumlah ringgit Malaysia 1,22,237,500 untuk Kepala B27 Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2025 jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju. Kepala B27 jadi sebahagian daripada jadual. Masalah ialah bahawa perbelanjaan di bawah Kepala P27 Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2025 hendaklah diluluskan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju. Perbelanjaan di bawah Kepala P27 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Kementerian Sumber Manusia. Kepala Bekalan B46 dan Kepala Pembangunan P46 di bawah Kementerian Sumber Manusia terbuka untuk dibahas. Senarai membahas adalah seperti berikut. YB Jelutong, YB Pendang, YB Pekan, YB Masjid Tanah, YB Shah Alam, YB Tungun, YB Maran, YB Bukit Bendera, YB Sabak Bernam, YB Moa, YB Kuantan, YB Wangsa Maju, YB Kapar, YB Kanga dan YB Bangi. Saya jemput Yang Berhormat Jelutong. Terima kasih Puan Pengerusi. Saya merujuk kepada butiran 00600 Pembangunan Kemahiran. Saya lihat bahawa jumlah yang diperuntukkan adalah 500 juta. Jumlah yang begitu banyak.
Di samping itu, saya ingin tanya, bagaimana wang untuk pembangunan kemahiran ini ingin dibelanjakan oleh kementerian? Saya terpanggil untuk bangun dan tanya perkara ini kerana pembangunan sumber manusia adalah sesuatu yang penting. Dan saya terpanggil untuk menyentuh bahawa tahun ini kita telah membincangkan tentang 18 Julai tahun 2024. Ketika itu kita telah membahaskan laporan Jabatan Audit Negara dan Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara yang mendedahkan bagaimana jumlah 3.77 bilion hasil kutipan levi daripada majikan telah disalahgunakan oleh HRD Corp untuk melabur dalam pelbagai aktiviti yang bukan merupakan matlamat penubuhan agensi itu. Sebab itu saya ingin tanya kembali kepada butiran yang sama, pembangunan kemahiran. Bagaimanakah kementerian ingin memastikan bahawa pembaziran, penyalahgunaan dana ini tidak berulang? Berikutan penemuan ini, Kementerian Sumber Manusia telah membuat laporan kepada SPRM, Menteri sendiri, mengenai isu-isu HRD Corp. Dan susulan itu SPRM telah menyerbu pejabat HRD Corp untuk siasatan lanjut. Saya juga masih lagi ingat bahawa pada 18 Julai 2024, CEO HRD Corp telah diminta untuk pergi bercuti on garden leave. Tapi saya difahamkan sekarang, saya ingin tanya Menteri untuk menjelaskan, adakah beliau telah pun kembali berkhidmat, bertugas dengan HRD Corp? Kalau betul itu berlaku, kenapa ia berlaku? Nombor satu, kerana beliau adalah seseorang yang telah terpalit dengan pelbagai isu penyalahgunaan dana. Ketika dipanggil oleh Jawatan Kuasa Kira-kira Wang juga, saya baca laporan, ada desas-desus mengatakan bahawa syarikat beliau sendiri terlibat dalam penyalahgunaan dana. So, adakah CEO HRD Corp, Syahul Hamid, telah kembali berkhidmat dengan HRD Corp? Saya ingin penjelasan berkenaan isu ini kerana jumlah dalam 00600 pembangunan kemahiran 500 juta adalah jumlah yang begitu besar. Saya mohon penjelasan. Kerana kalau kita membahaskan isu ini melibatkan HRD Corp di Dewan Yang Mulia ini, saya masih ingat lagi sahabat saya Masjid Tanah, kita bahas satu hari, semua menyeru supaya perkara ini ditangani, siasatan dibuat, tindakan diambil. Tiba-tiba saya dengar bahawa CEO kembali bertugas. Apa yang berlaku? Kedua, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah melancarkan Malaysian Indian Skills Initiative, Puan Pengerusi, berkenaan dengan isu yang sama, pembangunan kemahiran, di mana Kementerian Kewangan telah menyumbangkan 10 juta, Kesuma telah menyumbangkan 10 juta, Mitra telah menyumbangkan 10 juta. Tujuannya untuk memberi latihan dalam bidang kritikal yang memenuhi kehendak industri, keperluan negara kepada pemuda-pemudi India. Ada rintihan dan keluhan di luar sana, wang ini tidak sampai. Saya mohon penjelasan, siapakah syarikat-syarikat yang terlibat? Saya berulang kembali, Puan Pengerusi, jumlah 500 juta ini adalah jumlah yang begitu besar. Kalau kerajaan serius untuk melaksanakan usaha transformasi masyarakat India, saya sebagai backbencher ingin memastikan bahawa jumlah 500 juta ini digunakan untuk tujuan yang tepat. Jumlah 30 juta ini, apa yang berlaku? Siapa yang dapat manfaat? Siapakah syarikat-syarikat yang terlibat? Puan Pengerusi, akhir sekali, saya mohon penjelasan. Adakah CEO Syahul Hamid telah kembali bertugas dalam HRD Corp? Terima kasih. Itu soalan saya. Saya nak minta Julutong satu last sekali yang Berhormat Pengerusi. Yang Berhormat Masjid Tanah nanti boleh bahas. Terima saya nak respon pada Yang Berhormat Pendang, saya panggil Yang Berhormat Pendang untuk bahas. Terima kasih.